Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata dia, siapa yang keluar rumah nak pergi masjid kerana nak sembahyang fardu, dan dia keluar daripada rumah dalam keadaan mutahhiran, dia siap bersuci, sudah ambil ayat sembahyang di rumah nak main masjid, dia keluar daripada rumah dia dalam keadaan sudah siap berwudu, dia nak pergi ke masjid dengan niat untuk nak sembahyang fardu, nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isya, nak sembahyang subuh, nak sembahyang zuhur, nak sembahyang asar. Nabi SAW kata, pahala Tuhan bagi kat dia seumpama orang yang dua ada di dalam ihram haji. Tuan-tuan, tak pergi Mekah pun, tak pergi buat haji pun, tapi benda ni dia buat bila-bila pun. Kalau dia keluar daripada rumah, ambil ayat sembahyang, siap-siap di rumah dengan niat nak pergi masjid, dengan niat nak sembahyang fardu di masjid, dia keluar pergi itu, Nabi SAW kata pahala yang dijanjikan dekat dia sama macam pahala orang yang ada dalam ihram musim haji. Dan bahawa siapa yang keluar daripada rumah dan keadaan siap berwuduk nak pergi masjid kerana nak sembahyang duha, dan dia keluar pergi itu niat satu aja, niat nak pergi masjid nak sembahyang duha, bukan ada niat lain, bukan kata nak pergi kedai sambil-sambil singgah masjid, dah, dia memang keluar tujuan nak pergi masjid, nak sembahyang duha di masjid. Pahala Tuhan bagi kat dia macam orang pergi buat umrah. Manakala satu orang yang sembahyang, lepas habis sembahyang duduk tunggu sembahyang hak satu lagi, sembahyang maghrib duduk tunggu, saat lagi nak sembahyang isyak. Hati dia macam tu, hati dia duk ingat, lepas sembahyang duk ingat nak sembahyang, lepas sembahyang duk ingat nak sembahyang. In between antara satu sembahyang fardu dengan nak main sembahyang yang satu lagi, dia tak buat benda lara, dia tak buat benda karut, dia tak buat benda merapu. Nabi SAW kata pahala dia siap tulis di Illiyin, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak boleh pergi haji, tapi agama, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi peluang ke kita untuk mendapat pahala seumpama buat haji. Kita tak pergi umrah, tapi Allah menyediakan pahala seumpama orang yang pergi umrah. Pasal apa Tuhan bagi satu tawaran yang hebat macam ni? Pasal apa? Pasal Tuhan tahu tak ramai pun orang boleh buat. Bukan kita tak tahu, tapi kita tak boleh buat. Pasal apa kita tak boleh buat? Pasal iman kita lemah. Pasal apa kita tak boleh buat? Pasal kita berilmu tapi kita kurang beramal. Maka Nabi SAW bagi benda-benda yang seumpama ini.